You understand? You cannot take chance. Menteri Kesihatan bersama Menteri Komunikasi hari ini meninjau operasi NGMERS 999 di Menara TM susulan gangguan teknikal yang berlaku sebelum ini. Sistem ini mula beroperasi penuh pada 16 November 2025 di seluruh negara. Setakat tengah hari tadi, lebih 323,000 panggilan telah diterima dan 95% berjaya diproses dalam tempoh 8 saat. Untuk memastikan respon perubatan kekal cepat dan berkesan, KKM telah melaksanakan beberapa penambahbaikan segera, antaranya penyesuaian aliran kerja dalaman bagi pengurusan panggilan kecemasan perubatan untuk memastikan setiap panggilan disalurkan terus kepada pasukan yang relevan tanpa kelewatan. So when it is live, it's all on us. So when you start, You understand? You cannot take chance. it's still working. Alright. The ambulance. Okay. Because Don't worry. It's coming. yeah, I promise you. We're just making it happen lah. yeah. Yeah, We making it work, together. Yeah. all our staff are working hard. We are full KKM. Whatever happen, all the storm, you go through it, we still stay strong. I like the spirit. Yeah. I like that. Dengan penyelarasan ini, proses pengaktifan ambulans menjadi lebih teratur, stabil dan konsisten selaras dengan prosedur operasi yang telah terbukti berkesan. Langkah-langkah ini memastikan Perkhidmatan Kecemasan Negara sentiasa bersedia memberi bantuan tepat pada waktunya.